Sekejap harga emas turun, sekejap harga emas naik. Jangan risau dengan turun naik harga emas. Dalam jangka pendek, turun naik harga emas memang dah dijangkakan. Dan simpan emas bukan untuk jangka pendek. Sekalipun harga emas turun, penyimpan emas tak perlu risau atau rasa rugi. Kerana gram yang anda dah beli dan simpan sedikit pun tidak berkurang. Selagi anda tak jual ketika harga turun, selagi tu anda belum lagi rugi. Jadi apa yang penyimpan perlu buat ketika harga turun? Tambahkan gram emas dan peram sehingga capai matlamat. Ini kerana kenaikan dan keuntungan harga emas cuma tentang masa. Jom kita tengok prestasi harga emas. Satu dinar ini pada tahun 2018 cuma berharga RM700. Selepas 5 tahun harganya telah meningkat kepada RM1,300. Dan hari ini, satu dinar ini telah meningkat kepada hampir RM3,000. Emas meningkat dalam jangka panjang, jadi tak perlu risau dengan turun naik harga emas. Yang penting konsisten menabur emas. Jadi bagi yang nak bermula, jom klik sign up untuk saya bantu secara percuma.